وينهى عن الأكل والشرب قائمة. Rasulullah SAW melarang daripada makan atau minum dalam keadaan berdiri. ويقول من أكل وشرب قائما ناسيا فليستجئ، أن يتعمد إخراج ما وقر في بطنه من ذلك الشراب، ثم رخص صلى بعد ذلك فيه حتى كان يشرب قائما من زمزم وغيرها لبيان الجواز، فبدأ النهي حتما عن الأكل قائما أو شرب قائما، ثم ذكر أنه يباح إلا أنه خلاف الأولى أو مكروه، فيجوز أن يشرب قائما أو يأكل قائما ولكن على خلاف الأولى. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang makan ataupun minum dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia muntahkan semula apa yang dia telah makan ataupun minum itu. Begitu keras larangan Nabi, tapi setelah itu larangan itu telah dimansuhkan. Asalnya Nabi SAW melarang sama sekali daripada makan atau minum sambil berdiri, dan siapa yang makan minum sambil berdiri kena muntahkan semula makanannya itu. Tetapi akhirnya larangan itu dimansuhkan. Maka Nabi SAW sendiri pernah minum air zam-zam secara berdiri untuk menerangkan kepada para sahabat bahawa larangan itu telah dimansuhkan. Walau bagaimanapun, minum atau makan dalam keadaan berdiri itu tetap dikira makruh ataupun khilaful aula, iaitu dia berlawanan dengan perkara yang paling afdal. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا ناكل على الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، أي لأنه لا ينكر فعل المباح، وإنما ينكر فعل الحرام والمكروه ليشتد كراهته. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, pada zaman Nabi SAW, kami makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri, dan tidak dilarang oleh Nabi SAW, menunjukkan ia adalah harus, bukan perkara yang ditegah. Kerana kalaulah perkara itu haram, pasti ditegur oleh Nabi, ataupun kalaulah perkara itu perkara yang makruh dan tersangat-sangat makruh, juga pasti akan ditegur oleh Nabi, tetapi menunjukkan ia adalah harus. يقول ولما دخل علي رضي الله عنه الكوفة وقف في رحبتها وقال بلغ أن الناس يكرهون الشرب قائما بمعنى يحرمونه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما أي أحيانا لبيان الجواز. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tiba di Kufah, maka penduduk di Kufah memberitahu kepada Sayyidina Ali bahawa penduduk di Kufah ini mereka mengharamkan minum dalam keadaan berdiri. Mereka berkata minum berdiri itu adalah haram, berdosa. Maka Sayyidina Ali kata tidak. Ia tidak berdosa, ia adalah harus sahaja minum berdiri, sebab Nabi SAW juga kadang-kadang Nabi pernah minum dalam keadaan berdiri. Nabi sengaja minum dalam keadaan berdiri itu libayanil jawaz, iaitu untuk mengajar, menunjukkan kepada orang ramai bahawa perbuatan itu tidaklah haram. وحتى أنه لما شرب زمزم وهو قائم استثنى بعضهم من الشرب زمزم أنه لا يسن القعود له وأنه يشرب مع زمزم قائما. Nabi SAW pernah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Tapi ada sebahagian para ulama yang mengatakan bahawa hukum itu adalah khusus untuk air zam-zam sahaja. Sebahagian ulama berpendapat bahawa bila minum air zam-zam itu, maka disunatkan untuk berdiri dan tidak duduk. Itu adalah khusus untuk air zam-zam sahaja. Itu pendapat sebahagian para ulama. وقال أيضا بعض أهل العلم إذا صعب عليك الجلوس في وقت فشربت قائما فحرك إبهاميك أثناء الشرب، فإنه أبعد لضرر الماء لضرر الشرب قائما. Sebahagian ulama bagi petua ataupun tips, kalaulah kita terpaksa minum dalam keadaan berdiri, tak mungkin untuk kita duduk ketika itu, maka terpaksa kita minum dalam keadaan berdiri, maka ketika minum itu gerakkanlah kedua-dua ibu jari kamu.
maka itu akan selamatkan kamu daripada mudarat disebabkan minum dalam keadaan berdiri. وكان بعضهم أيضا إذا احتاج أحيانا لشرب قائما شرب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على محمد الذي شرب قاعدا وقائما. Sebahagian para ulama lagi apabila mereka terpaksa minum dalam keadaan berdiri, mereka akan berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi syariba qa'idan wa qa'ima. Iaitu, ya Allah, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad yang pernah minum dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berdiri. فالشرب قائم بلا عذر خلاف الأولى وقيل مكروه. نعم. بعض المالكية ضعف حديث النهي عن الشرب قائم. Kesimpulannya, kalau minum dalam keadaan berdiri tanpa sebarang keuzuran, maka hukumnya adalah khilaful aula, iaitu ia bercanggah dengan perkara yang paling afdal. Ada sebahagian pendapat mengatakan ia adalah makruh. Manakala ada sebahagian daripada para ulama mazhab Maliki yang mengatakan hadis larangan daripada minum berdiri itu adalah hadis yang dhaif.